Assalamualaikum dan salam Formula 1 semua. Hari ini, bukan berita yang mahu didengar oleh peminat Charles Leclerc. Monaco, tempat kelahirannya. Lita rumah sendiri. Tempat di mana ramai peminat berharap Charles akan bangkit semula selepas kekecewaan di Kanada. Tetapi malangnya, impian itu berakhir dengan penuh kesedihan. Charles Leclerc gagal menamatkan perlumbaan Monaco Grand Prix 2026. Ya, Leclerc tidak podium. Tidak mata. Dan lebih menyakitkan, ia berlaku di hadapan penyokong sendiri di Monaco. Apa yang berlaku di Monaco? Perlumbaan Monaco kali ini penuh drama sejak awal. Kimi Antonelli dari Mercedes tampil luar biasa dan akhirnya memenangi perlumbaan. Lewis Hamilton membawa Ferrari ke podium di tempat kedua. Sementara Isaac Hadjar mengejutkan ramai dengan tempat ketiga. Tetapi fokus utama peminat Ferrari sudah tentu kepada Charles Leclerc. Charles memulakan perlumbaan dari P4. Pada satu ketika, beliau kelihatan mempunyai peluang untuk sekurang-kurangnya mendapatkan podium. Tetapi semuanya berubah dalam beberapa saat sahaja. Dengan beberapa lap berbaki, perlumbaan menjadi huru-hara. Litar mengalami kerosakan permukaan jalan dan safety car dikeluarkan. Ketika perlumbaan bersambung, Charles Leclerc mengalami masalah brek dan terbabas ke dinding. Beliau terpaksa menamatkan perlumbaan lebih awal. Di radio pasukan, Charles dipercayai menyalahkan masalah brek Ferrari. Dan dalam sekelip mata, harapan Monaco musnah. Bagi Charles, ini pasti sangat menyakitkan. Kerana Monaco bukan sekadar satu perlumbaan biasa. Ini rumah beliau. Tempat beliau membesar. Jalan yang beliau kenal sejak kecil. Dan apabila impian itu berakhir di dinding litar sendiri, rasa kecewa itu pasti sangat mendalam. Lebih menyakitkan lagi, rakan sepasukan beliau, Lewis Hamilton, berjaya naik podium untuk Ferrari. Sementara Charles pulang tanpa mata. Sebagai peminat Leclerc, saya percaya ramai rasa terkilan. Kerana minggu ini bermula dengan penuh harapan. Charles sangat laju dalam latihan bebas. Ramai menjangka beliau mampu mencipta sesuatu yang besar di Monaco. Tetapi Formula 1 kadang-kadang sangat kejam. Apa seterusnya untuk Charles? Sekarang persoalannya. Bagaimana Charles bangkit selepas ini? Berita baiknya, musim masih panjang. Dan perlumbaan seterusnya ialah di Spanish Grand Prix di Barcelona. Ini trek yang sangat berbeza daripada Monaco. Lebih teknikal. Lebih bergantung kepada prestasi keseluruhan kereta. Dan Ferrari perlu segera memahami masalah yang menyebabkan Charles hilang peluang di Monaco. Kalau tidak, jurang mata kejuaraan mungkin menjadi semakin besar. Kadang-kadang, kisah seorang juara bukan tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana dia bangkit selepas kecewa. Monaco 2026 mungkin menjadi satu luka besar buat Charles Leclerc. Tetapi persoalannya sekarang, adakah ini pengakhiran momentum Charles? Atau permulaan kepada kebangkitan yang lebih besar? Sebagai peminat Charles Leclerc, kita hanya mampu berkata, keep fighting, Charles. Your time will come again. Apa pendapat anda semua? Mampukah Charles bangkit di Spain nanti? Tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe. Dan salam jumpa lagi.